ngantuknya lagi ni. Anak? Kau Buat apa tidur ni? Ha? Tidur. Buat apa letih sangat kau? Ai nak ngantuk boh. Bubu ai nak mari tidur rumah mari. Pupu? Mai tidur rumah Aina. Lepas tu buat apa Aina letih? Malam-malam tak tidur. You duduk tengok cerita, you duduk masak, you duduk kong dengan gawe you. Oh. Aina nak mari Kau kerja. bilik kau nak dengan Aina ni? Mari kerja saat ni baru you nak tidur. Lepas tu Aina tu oyak kau you? Doh. Kan tu oyak you mana tahu Aina you bising sangat tu. Kan Aina kena oyak kau you. Kalau nak pergi oyak. Mu tahu tak mau bising Kita nak tidur malam-malam dia mau duduk kecek kau lah. Supaya orang tak tahu dia mau ada gawe. Oh. Lepas tu halau itu be. Oyak. Ni bukan rumah kau. Ni rumah Aina. Ni rumah aku ni. Kalau mau nak bising-bising. Tu be ambil beg yo. Apa. Pergi lepas luar Aina. Lepas tu kena you tahu. Duduk rumah orang kena buat cara. Duduk rumah orang lah. Tak apa kau. Nanti you marah pula. Tak apa, you mahu je lah. Tu rumah Aina. Bukan rumah kau. Gini lah. Betul lagi royak boleh? Oh, tak boleh Aina. Aina sambut tidur. Bagi royak lah dia. Aina kena royak diri. Bagaimana boleh tolong?